Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saya yakin anda saat ini sedang beristirahat bersama family selepas seharian kita bekerja. Dan hari ini hari pertama kita bekerja dan kita sekarang ni berada dalam minggu-minggu untuk menyambut kemerdekaan. Saudara, apa khabar saudara Kazani Kazani, saudara alias Muhammad dari Tawau. Begitu juga saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Muhammad Safri Zainuddin, Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Apa khabar Puan? Semoga sihat, wafiat, istirahat dengan suami dengan baik. Ya, saudara Muhammad Sidir, saudara Kazani Kazani. Salam untuk saudara Haji Hafiz dan jemputan, saudara Maruzik Yasid. Teman-teman kita yang lain juga ada. Saudara Kamal Bicara, Ruslan Abdul Rahman. Apa khabar sahabat? Saudara Anggro Jaiz, saudara Muhammad Abdul Kadir. Dah salah tekan pula ni. Ini tolong tengok Amy ni. Ini. Okey, dah balik dah. Saudara Rara. Begitu juga saudara Muhammad Ali. Saudara Maruzik Yasid. Saya bila ada tetamu ni tak dapatlah nak saya santun semua saudara. Sebab masa ni saya akan berusaha untuk menjimatkan masa supaya kita dapat peluang. Lebih banyak masa tambah pula. Malam ni tetamu saya agak kontroversi. Lama tak datang ke studio, dah 2 bulan saudara. Hari ni saya hari Isnin tanggal 17 Ogos. Apa kata saudara Makbul? Agak menarik saudara. Menurut saudara Makbul, anda tidak boleh mencari kebahagiaan andai masih terperangkap dengan kebimbangan dan kenangan buruk semalam. Kehidupan akan jadi lebih baik apabila anda gembira. Tetapi kehidupan pastinya akan jadi lebih baik apabila orang lain gembira disebabkan anda. Itu keadaannya. Apa khabar saudara? Moga hayatilah kenyataan ataupun tulisan saudara Makbul. Terima kasih saudara Makbul. Indah bahasanya. Makbul. Dalam waktu yang sama, saya harus memberi peringatan kepada pimpinan negara di Anjung Kuasa Seri Perdana, janganlah membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh menuju ke muflisan. Kepada teman-teman yang menyunting semula live kita, saya ingin memberi peringatan, anda diizinkan. Tetapi, anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya, tetamu dan juga Hafiz ataupun admin kita tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan sebelum anda masukkan dalam mana-mana media channel yang anda pilih. Ini kena ingat saya, inilah pencerahan politik, kadang-kadang ada sensitifnya, tapi kita mesti dah berpegang pada prinsip kita. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Tak setuju pun tak ada masalah. Kalau nak tak tulisan, nak tak kiriman pada saya untuk berbincang, boleh. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita mewarisi adab, budaya, sopan santun datuk nenek moyang kita orang Melayu yang terkenal dengan adab dan sopan santunnya. Sebab itu kalau anda menggunakan bahasa yang celupar, saya tak layan. Kepada teman-teman, saya suka mengingatkan yang menulis di muka buku ataupun buat siaran secara live semua, saya sekadar mengingatkan saja saudara, supaya anda berhati-hati, janganlah menterjemahkan isi hati anda secara sembrono, kerana setiap suntingan maupun tulisan anda ataupun apa yang anda lontarkan di muka buku atau di media sosial dipantau oleh SKMM. Itu yang penting. Laporan kaji cuaca, saudara, tentulah 2 negeri saja. Nampaknya di Semenanjung panas. Tapi di Sarawak, kawasan Sibu, Sariki, Seri Aman, Betung, Seratuk, Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebauh, Samarahan dan Kapit. Dan juga di Song, Sarawak banyak kawasannya bakal dijengar oleh ribut petir dan angin kencang. Begitu juga di Sabah, kawasan Kinabatangan, Tongot, Sandakan, Telupit, Labuk, Sugut, Tawau, Lahad Datu, Pedalaman Pensiangan, Sipitang, Tenom, Suk, Beaufort, Membakut, Keningau, Papar. Jadi artinya di Sabah dan Sarawak sekarang ni saya bakal dijengar oleh ribut petir dan angin kencang. Jadi berhati-hatilah teman-teman kita yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Kerana Sarawak juga pada 2-3 hari lepas direbu teruk. Namun begitu saya sesuatu yang agak merunsingkan saya apabila saya mendapat laporan pagi tadi saya 2 lagi gempa bumi susulan berlaku di Flores. Gegaran tersebut dapat dirasai sampai ke Kota Kinabalu, Datu, ada juga merasainya. Jadi ramai juga sudah ada yang terkorban, meningkat kepada 58 orang kesan daripada gempa bumi.
Jadi bersamalah kita berdoa pada Allah SWT agar janganlah negara kita pula dijengah oleh musibah tersebut, saudara. Baik, saudara. Apa khabar, Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Hafiz, malam tak ada ya? Semalam tak ada, Tok. Kita banyak meeting. banyak urusan sikit. Ya. Betul lah, maklumlah Susah Agung Seniman. 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 Malam ni, Fiz, tajuk kita, Fiz. Ya. Terkilau ikan di air. Terkilau ikan di air. Terkilau. Sekilas. Terkilau. Banyak orang kata sekilas. No, saya menggunakan terkilau. Terkilau tu tiba-tiba dia terkilau gitu je. Ikan tu terkilau je. Itu maksud saya. Dia masih ada sambungannya. Aku tahu jantan betinanya, tapi saya tak teruskan. Jadi tak terkilaukan di air, banyak benda berlaku, Fiz. Betul. Sebab itu kita mengundang malam ni, Fiz. Ya. Tetamu kita terkilau ikan di air, kita nak tahu sama jantan ke betina ke pondan ke apa ke. Datuk Lokman Nur Adam. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah. Datuk sihat? Tak sihat pun kena buat-buat sihat. Datuk, ini tu saya katakan. Kita masuk gear 3, gear 4 lah. Tak payah Saya suka kalau masuk gear 3, gear 4 ni. Kalau tidak ngantuk je, tak panas. Datuk mengharapkan agar ketenangan politik, suasana politik kita tenang. Tetapi kesan daripada di pilihan raya di Johor. Datuk pun tak nampak muka pun sana. Begitu juga di Negeri Sembilan. Dan saya melihat tak dibenarkan turun. Tak dibenarkan turun. Datuk akur pada orang. Masalah tu dah turun lah. Tapi disebabkan kita ni pengarah komunikasi. Pengarah komunikasi ni boleh bersiaran di mana saja. Betul. Kan? Dan zaman sekarang ni tak turun kempen pun. Kadang-kadang kita kempen di media sosial tu lebih efektif daripada yang beria turun kempen. Betul lah. Tapi Datuk kena ingat, Datuk sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk. Datuk pimpinan tertinggi. Saya bukan ahli Majlis Tinggi. Sebab jadi kehadiran Datuk sebagai ahli Majlis Tinggi itu menggambarkan bahawa Majlis Tinggi UMNO bersama-sama dengan calon-calon yang bertanding. Tapi kita akur lah. Kita akur dengan keputusan negeri. Baik. Jadi kesan daripada Datuk tak hadir satu hal. Tetapi apabila UMNO memutuskan kita bertanding 56 kursi di Johor. Kemudian parti Pakatan Harapan juga 56 sama. Dan dilihat tuan-tuan, Datuk lebih mirip melihatkan kalau boleh acari penyelesaian. Tapi tidak jadi begitu dan akhirnya UMNO dituduh sebagai pengkhianat. Pandangan Datuk? Nak kata tak jadi begitu, saya rasa pun tak berapa tepat. Saya berpandangan UMNO perlu bekerjasama. Tak kiralah dengan siapa. Untuk berhadapan dengan pilihan raya Johor, pilihan raya Negeri Sembilan kan. Cuma di Johor kita tidak ada mutual understanding seperti mana di Negeri Sembilan. Betul. Di mana sebahagian besar 25 kursi kita bertanding, lagi 11 kursi kita bagi sahabat kita Perikatan Nasional bertanding. Di Johor hampir-hampir nak dapat benda yang sama. Sepatutnya kita bertanding, lepas tu kawan kita daripada PAS dan juga Perikatan Nasional ni bertanding 5 kursi atas TKBN. Tetapi last minute mereka minta 11, maka tak menjadi kerjasama tu. Namun di 21 kursi yang ditandingi oleh Bersatu, PAS melafazkan untuk membantu UMNO di negeri Johor. Dan ini memberikan impact yang sangat besar lah. Memberikan impact yang sangat besar. Saya yakin kalau tanpa sokongan teman-teman daripada PAS di Johor dan di Negeri Sembilan, kita tak akan dapat keputusan yang begitu menggalakkan. Saya melihat Datuk punya live ataupun bicara Datuk dengan beberapa teman-teman dalam siaran secara langsung. Saya melihat Datuk macam U-turn pula dah sekarang ni. Bukan soal U-turn. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kenapa saya kata U-turn? Sebelum ini Datuk tidak bersetuju. Sebelum ni kita tak bersetuju bekerjasama dengan PAS. Sebab berdasarkan pengalaman yang silam, tak berapa molek sebelum ni. Namun kita lihat walaupun kita tidak bekerjasama dengan PAS di Johor, PAS masih lagi menyumbang untuk membantu kita. Atas dasar tu, parti membuat keputusan di Negeri Sembilan, kita ada mutual understanding, di mana kita hanya mengisi 25 daripada 36 kursi,
Dan bakinya lagi 11 kursi kita bagi pada rakan-rakan dalam Perikatan Nasional. Okey. Dan ini membuahkan kejayaan yang cukup baik di Negeri Sembilan. Kan? Apakah Datuk berfikiran begitu selepas kita menang ataupun sebelum? Dia beginilah, ada dua faktor. Ya. Faktor pertama, kita kena terima hakikat bahawa politik perkauman dekat Malaysia ni semakin parah. Ya, betul. Okey? Dan kita kena terima hakikat bahawa semakin parah ni bukan kerana orang Melayu yang terlalu perkauman ni, Okey. terlalu Melayu. Tetapi ianya menjadi lebih parah bila kawan-kawan daripada DAP kita pun cuba memainkan api perkauman juga dengan lebih mengutamakan Cina. Okey. So ini menyebabkan gap tu makin membesar. Makin membesar dan menyebabkan orang Melayu ni lebih 80% memberikan sokongan kepada siapa saja yang menentang PH. Okey. Kenapa saya kata PH, saya tak kata menentang DAP. Sebab bila kawan-kawan PKR dan juga kawan-kawan Amanah mempertahankan DAP dan tindakan dia, dengan mereka sekali sama-sama ditolak. Okey. Ini kita kena faham. Kedua, kita kena terima hakikat bahawa rakyat Malaysia ni mereka ni banyak menggunakan emosi. Okey. Mereka tak menggunakan akal fikiran yang waras. Kan? Ada segelintir yang menggunakan akal fikiran waras, tapi ramai yang menggunakan emosi. Ramai yang mudah terpedaya dengan dayah-dayah. Jadi kalau nak menang pilihan raya, kan, memang tidak ada pilihan. Kalau matlamatnya nak menang pilihan raya. Ya. Kalau nak fikir soal prinsip dan sebagainya, maka bersedialah untuk kalah pilihan raya. Hafiz, nak tanya apa, Hafiz? Ini realiti yang ada pada hari ini. Orang nak marah saya pun suka hatilah. Ya. Saya akan cakap benda yang betul. Okey. Kalau nak menang pilihan raya, hari ini kita kena berkawan dengan PAS. Okey. Yang lain-lain ni mungkin tokok tambah sikit lah. Datuk kena ingat, Datuk. Wawasan dan sebagainya. Bukan je PAS, tapi dalam PAS dia ada Perikatan Nasional, dia ada wawasan di situ. Betul. Tetapi yang paling penting yang boleh menyumbang untuk menambah kursi bagi pihak UMNO ialah PAS. Okey, Tok. Ya. Cakap pasal Johor tadi. Okey. Kita di Johor, kita bertanding 56 kursi. Dan kita pergi secara solo. Dan kenyataan MB pun ada menyatakan waktu itu kata, kalau kita menang, kita tak akan ada PAS dalam kerajaan Johor. Dan impact ada dia... banyak benda dekat belakang yang kita tak tahu. Tak faham, Tok? Cuba kita fikir secara logik akal. Macam mana walaupun kita tak bagi kursi kat PAS, PAS boleh menyatakan terang-terangan bahawa mereka memberi sokongan kepada kita. Ada benda yang belakang tabir yang kita tak tahu. Kan? Tak ada siapa yang berani kata bahawa di Johor ni kita tak dapat kerjasama daripada PAS. Ada. Okey, Tok. Dan ada pihak yang memainkan peranan tu. Kalau tak adalah cemerlang sangat. Kan? Okay. Boleh cemerlang, memang Johor ni tempat BN paling kuat, kubu paling kuat di Malaysia. Namun ada ekstra. Datuk bercakap PAS per se atau Perikatan Nasional? PAS. Bukan Perikatan Nasional, ya? Bukan. Okay, sebab kenapa saya cakap, Fiz? Saya nak kemukakan Perikatan Nasional ni sebab kita kena terima hakikat dan realitinya. Kita gagal untuk memenangi hati orang Melayu secara keseluruhan. Okey. Jumlah orang Melayu yang percaya masuk PAS, masuk Islam, masuk PAS, keluar PAS, keluar Islam. Undi PAS masuk syurga ni makin lagi makin bertambah. Kita kena terima hakikat. Kita kena terima hakikat tu. Okey, sebab itu saya tanya Datuk, apakah kita dengan PAS per se dan keduanya dalam Perikatan Nasional? Keduanya
kita dah bagi nasihat pada kawan-kawan kita dalam DAP ni. Supaya jangan ulangi kesilapan zaman Lim Kee Siang, zaman Lim Guan Eng. Kan? Kawallah mulut tu. Kawallah tindakan. Tapi nampak gaya bagai mencurah air di daun keladi. Mereka tak setuju dengan pendekatan perkauman yang Akmal mainkan. Tapi at the end of the day, mereka pun jadi perkauman. Ini masalah ni. Kan? Tak sepatutnya mereka menjawab ke bawah duli Tuanku Sultan Selangor yang tak nak penternakan babi di kawasan-kawasan kediaman orang Melayu. Dengan apa yang dilemparkan oleh Tony Puah dan juga oleh Ronnie Liu. Dan kita lihat DAP gagal mengambil sebarang tindakan terhadap dua individu ni, walaupun dua individu ni bukan daripada kumpulan DAP yang memerintah. Kan? Lebih kepada geng-geng lama, geng Lim Kee Siang, geng Lim Guan Eng. Kan? Sama juga bila Yobi Yin balun Datuk Seri Najib. Tidak ada tindakan yang diambil ke atas Yobi Yin. Ini melukakan hati orang UMNO. Lepas tu bila time dah pilihan raya Johor, dah tahu orang Johor ni memang taat setia dia pada Tuanku Sultan Johor ni luar biasa. Betul. Yang bangang pergi cakap kalau Tuanku bagi pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib, mereka akan mereka ugut nak letak jawatan. Untuk apa? Kamu bukan hanya menampakkan kamu begitu benci dan dendam dengan Najib, tetapi hakikatnya kamu menunjuk kepada orang Melayu bahawa kamu tidak menghormati kuasa yang ada kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kuasa mutlak yang ada pada dia untuk bagi pengampunan pada sesiapa saja. Kamu nak pertikaikan. Itu sebabnya bila orang fitnah DAP, kalau DAP berusaha untuk menafikan fitnah tersebut, berusaha untuk membuktikan bahawa ianya fitnah dan tidak benar, senang sikit kita kerja. Tapi kalau kita lihat kan, dengan serangan ke atas Akmal berhubung dengan hal Stokin, kalimah Allah letak kat Stokin, ini tak sepatutnya dipertahankan. Dia pertahankan. Bendera terbalik, tak sepatutnya mereka pertahankan. Mereka pertahankan. Jadi ini memudahkan persepsi negatif tu melekat ke atas DAP. So bagi saya dah sekarang ni, kalau DAP sendiri tidak mau berubah, tak ada orang boleh tolong dia. Cuma saya simpatilah kepada kawan-kawan kita dalam PKR, dalam amanah. Datuk Seri Anwar umpamanya, bekerja bertungkul lumus nak kuatkan ekonomi dan sebagainya. Sekarang ni orang tak umpama pun indeks prestasi ekonomi kita bagus. Orang tak peduli pun kita punya bursa saham Kuala Lumpur lebih 1,700 mata berada dalam keadaan terbaik dalam sejarah. Nilai ringgit terkuat di Asia. Kita punya KDNK meningkat. Baru ni naik lagi sampai 6%. Inflasi 1.6. Kita punya kadar inflasi turun. Orang tak peduli. Orang tak peduli. Semata-mata kerana marah. Sentimen. Kan? At this moment, kalau UMNO tak ikut kehendak orang kat bawah ni, mengikut kehendak orang bawah tu tak bererti mengikut kebenaran. Ini kena faham ni. Itu ialah mengikut suara majoriti. Suara majoriti tak semestinya betul. Kalau UMNO tak ikut, UMNO pun akan bungkus sama. Yang untuk Perikatan Nasional. Jadi ini dah sampai ke tahap kena menang dulu pilihan raya. Soalan dia tadi, apabila di Johor MB buat kenyataan macam tu dan kita pergi semua solo, jadi pengundi Cina ni lebih yakin kepada Barisan Nasional dan memberi undi kepada BN. Tapi di Negeri Sembilan, apabila terang-terang kita mengadakan persefahaman tadi,
bersama dengan PAS Perikatan Nasional, maka Datuk, pada pandangan Datuk ada tak rasa pengundi Cina ni agak was-was kepada PAS untuk bagi undi kepada PAS ni disebabkan sentimen PAS tu sendiri adalah ekstrim? Macam mana pandangan? Bagi saya simple saja. Bila kita dah ada undi Melayu, UMNO dan PAS boleh menggapai lebih daripada 80%. Okey. Itu dah lebih daripada cukup untuk menang pilihan raya. Jadi kita hanya perlukan sekitar 20 hingga 30% pengundi bukan Melayu. Kan? Kalau dapat 20 ke 30% pengundi bukan Melayu, banyak kursi kita boleh menang. Okey. Kita kena faham di Johor, orang bukan Melayu pun banyak melontarkan rasa tidak puas hati dia kepada Pakatan Harapan. Okey. Di Negeri Sembilan pun sama. Ya. Cuma di Negeri Sembilan, saya nak beritahu, sekiranya kedua-dua belah pihak, baik orang UMNO, baik orang PAS, boleh kawal mulut dia dengan lebih baik, kita boleh dapat undi bukan Melayu ni lebih. Umpamanya lah, ambil ini dah lepas pilihan raya ni saya bolehlah sebut. Ya. Sebelum Hamzah mengeluarkan kenyataan nak wujudkan Perikatan Barisan Nasional. Ya. Sepatutnya bawa lah benda tu dalam meja rundingan, bincang sesama kita dulu. Janganlah jadi hero. Bila jadi hero, Tok Mat jawab. Tak relevan. Datuk Warusdi Datuk jawab. Warusdi jawab. Betul. Bukankah ini menyakitkan hati Hamzah? Betul tak? Ya. Dah ada hilang undi sikit. Penyokong Hamzah mesti ada rasa tak puas hati pada UMNO. Betul tak? Okey. Kemudian datang pula Sanusi. Kenyataan dia ada yang kata dia betul. Tetapi persoalan dia ianya menyinggung hati bukan Melayu. Bila menyinggung hati bukan Melayu, Datuk Zahid pun dah tentulah tak nak benda tu Berterusan. associate dengan Barisan Nasional. Ya. Maka dia mengeluarkan pendirian dia. Supaya Sanusi kalau boleh janganlah bercakap. Ya. Kalau boleh jangan turun pun. Bila Datuk Zahid kata jangan turun, Samsuri dah tentu-tentulah sebagai pengurusi Perikatan Nasional kena pertahankanlah Sanusi. Okey, kita Takkanlah UMNO cakap bagi arahan pada pengarah pilihan raya PAS ataupun Perikatan Nasional. Pengurusi Perikatan Nasional tak jawab apa-apa. Betul tak? Kan dah luka sikit tu. Sana luka, sini luka. Akibat daripada statement Samsuri, kita hilang sikit undi India Cina. Kan? So, itu sebabnya saya rasa kedua-dua belah pihak ni tak kira lah kita kerjasama dengan Perikatan Nasional baik. Kita kerjasama dengan PH baik. Kita kena belajar elak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi. Kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris hati sahabat-sahabat kita dalam satu pasukan. Okey, saya setuju dengan pandangan Datuk. Tetapi saya melihat kerana dalam kerjasama ini antara UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. There's only two choice je. Maaf saya, batuk. Dan kita tak melihat lagi lah macam Bersatu nak bertanding sendiri ke apa ini bersama ke nak bertanding. Kita tak melihat mereka sebagai parti besar. Parti besar adalah bukan ancaman lah. Ya. Bersatu dengan bersama ni boleh bersama-sama. Bersama-sama lah untuk meraihkan lah. Tetapi Pakatan Harapan satu pihak. Perikatan Nasional satu pihak. UMNO Barisan Nasional satu pihak. Saya nak bertanya pada Datuk sebab Datuk terlibat dalam Muafakat Nasional satu ketika dahulu. Kita dulu tidak dapat bersetuju apabila diwujudkan Perikatan Nasional kerana adanya Bersatu. Betul ya? Adanya orang ketiga. Sekarang dalam Perikatan Nasional ada orang ketiga iaitu parti daripada Wawasan. Pandangan Datuk macam mana? Dia macam inilah. Di dalam kita bekerjasama dengan PAS, salah satu faktor yang memainkan peranan sehingga menyebabkan kerjasama ni berlaku ialah faktor Hamzah Zainuddin tu sendiri. So, nampak gaya PAS macam selesa dengan Hamzah. Okey. Kan?
buat masa sekarang ni, kalau di kawasan-kawasan di sebelah negeri yang kecil, sudah pastilah tak ada masalah yang akan timbul. Contohnya macam Negeri Sembilan, lebih kuat kita bagi 11 kursi. Kan? Kat Melaka, kita boleh peruntukkan 7 kursi kalau dia orang nak bertanding. Berapa? 7. Kita dah setuju kita nak bertanding 21, Ya. 7 je kita tak bertanding. Kan? Cuma masalah 7 tu kebanyakannya kursi bukan Melayu. Nah, so, kalau mereka nak bertanding, mereka kena lawan dengan DAP ya. Ya, okey. Betul tak? Saya tak fikir dia orang akan terima lah. Okey. Itu sebab di negeri Melaka ni ada kemungkinan besar UMNO pun mungkin boleh bekerjasama dengan PH. Tak ada apa yang mustahil. Sebab nampak gaya macam PAS tak boleh nak terima. Okey. Tetapi masalah yang akan jadi lebih besar ni nanti di antara kita dengan PAS bila datang pilihan raya umum. Betul tak? Okey. Bila datang pilihan raya umum. Kerana ada 74 kursi yang Perikatan Nasional dah menang. Okey. Adakah 74 kursi ni semua Perikatan Nasional ambil balik? Memang takkan jadilah kerjasama kita dengan Perikatan Nasional. Ya. Setidak-tidaknya, Ya. kalau nak melihat kerjasama ni berlaku, Perikatan Nasional kena korbankan 31 kursi yang telah pun dimenangi oleh Bersatu dulu. Ya. Dia kena bagi kat UMNO. Dan kemudian ada balance lagi 29 kursi yang dimenangi oleh rakan-rakan Pakatan Harapan. Yang ni kena bincang. Tapi disebabkan ada faktor wawasan ni, dah tentulah wawasan akan tuntut kursi-kursi Bersatu tu. Betul. Jadi itu sebab nasihat saya pada kawan-kawan ni, berpada-padalah yang mengutuk PH tu. Sama jugalah dengan geng PH ni. Berpada-padalah mengutuk UMNO. Jadi apakah Datuk merasakan? Dengarlah nasihat Presiden masing-masing. Presiden UMNO nasihat, jangan balun. Sesama sendiri. Kita masih lagi berkawan di peringkat pusat. Ya. Presiden PKR pun cakap benda yang sama, pengurusi PH. Kan? Walaupun kadang-kadang dua-dua orang ni boleh tahan juga. Kan? Kadang-kadang dia sindir-sindir juga. Betul. Kadang-kadang dia keluar juga ayat keras juga. Kan? Tapi harap-haraplah kan, mereka sedar bahawa kalau mereka sendiri tak boleh kawal nafsu amarah masing-masing, kan, menyerang satu sama lain, kan, takut nanti orang bawah tu semakin terikut-ikut. Kalau kita tengok Kongres PKR baru ni, kan, teruk juga ada orang balung kita, kan. Tapi iyalah, kita sabar je lah. Sebab kita sedar bahawa orang tengah marah ni, kan, biarlah dia cakap apa dia cakap. Apakah kerana Datuk dengan mendiamkan diri, tidak menjawab, membuatkan orang beranggapan Datuk orang Anwar Ibrahim? Sedangkan Datuk ada majlis tinggi UMNO. Suka hati dia orang lah nak anggap apa pun. Ya. Saya pegang kata Presiden. Kalau Presiden dah bagi arahan, jangan serang sesama sendiri. Kan? Jangan serang sesama sendiri. Kan? Macam-macam boleh berlaku akan datang. Kita ikut cakap Presiden. Kalau Presiden kata, okey, sorang. Kita serang. Tak, ini bukan soal serang, jawab. Sebab secara kenyataan daripada ahli... Susah Tok Kamal. Ya. Saya nak beritahu lah, contohnya lah dalam soal RCI. UMNO akan cakap, betul lah zaman kita defisit 4 bilion. Tidak ada sakau-menyakau dalam laporan RCI. Ya. Betul tak? Betul. Kalau saya terlibatlah dalam perbincangan ni, saya akan menyakitkan hati kawan-kawan dalam Pakatan Harapan. Kenapa begitu? Dah last kali pun daripada si penyakau ni pun baru 4 bilion defisit.
yang penyelamat menyebabkan 14 bilion defisit, mana lebih baik? Kalau saya menguraikan benda ni, orang PH akan kecil hati. Itu sebab saya punya nasihat, simple saja. Carilah benda yang kita ada titik persamaan. Selagi kita berada dalam satu kerajaan. Tapi bila dah pemimpin kita tiup whistle nanti, okey, kita go our own way. Lain cerita. Ini masalah arahan dia masih lagi jangan balon sesama sendiri. Okey. So saya tumpukan lawan musuh yang nyata. Siapa musuh kita yang nyata? Musuh kita yang nyata nombor 1 Muhyiddin. Okey. Parti Bersatu. Nombor 2 Parti Bersama. Okey. Ini musuh kita yang nyata. Okay, Dok. Cakap pasal kerusi sikit tadi. Ya. Sekarang ni PAS ada 43 kerusi. Ya. Warisan ada 19 kerusi. Jadi 62 kerusi. Ya. So, jadi 62 kerusi ni kita dah tak boleh, bukanlah kita dah tak boleh, tapi sudah pastilah mereka akan nak bertanding balik kerusi-kerusi incumbent ni. Kan? Jadi kat situ saja dah 63 kerusi tu. Jadi soalan saya kat Datuk, berapa kerusi BN nak bertanding? Saya dipahamkan setidak-tidaknya 85. Macam mana boleh 85 tu? Itulah Sebab saya pun kira juga. Bukan saya tak kira kan. Dulu kalau kita kerjasama dengan PH ni jelaslah. Ya. Memang kita boleh bertanding 85 kursi. Tetapi saya difahamkan oleh pimpinan kita bahawa kalau kita bersama dengan PAS ni kita boleh menang 85 kursi. Okey. Macam mana cara kira tu saya tak tahu. Macam mana cara dia orang kira. Kan? Sebab kalau kita boleh menang 85 kursi, kalaulah katalah PAS hanya bertanding di kursi yang 43 yang dia bertanding tu. Kan? 85 campur 43 129. dah 128. 28. Kawasan Melayu baru ada lebih kurang 120. 112, 118. Ya. So mana datang angka yang sampai boleh menang 85 kursi? Saya Saya pun muskil. Okey. Tapi kita letaklah kepercayaan pada pimpinan kita. Tapi kan? persoalan Datuk terlibat. Datuk ada antara orang Saya pimpinan tak dalam terlibat majlis dalam tinggi. pengagihan kursi. Okey. Saya tak terlibat dalam perundingan dengan PAS. Kan? Tapi kawan-kawan yang terlibat itu memberikan maklumat, mengatakan kita boleh menang 85. Pasal saya melihat ini, kita harus melihat juga denyut nadi teman-teman kita yang tinggal di Kelawang. Di mana? Di Kelawang. Kursi DUN Kelawang masa pilihan raya Negeri Sembilan. Okey. Okey, begitu juga di Bagan Pinang. Bertungkuh lumus untuk bekerja bersama membayangkan bahawa kita akan masuk bertanding. Tiba-tiba kita tak bertanding. Atas nama persepakatan kita bagi pada persatu, bagi pada wawasan. Ya. Ya, wawasan yang mereka merasakan baru sebulan lebih aja parti itu ditubuhkan tu dapat 3 kursi. Dan ini mengecikkan hati teman-teman kita di Kelawang. Apakah ini kita nak izinkan berlaku dalam pilihan raya umum akan datang, Datuk? Saya cakap terus terang, bagaimana berlaku di Terengganu? Takkan kita kena ingat, Datuk. Di Terengganu 40-0 tu. Itu sebabnya saya banyak kali saya beritahu bahawa bila kita berbincang bab kerusi ni, kita tak boleh pergi berbincang satu negeri ke satu negeri. Okey. Tak boleh. Ya. Sepatutnya kalau kita lihat di Negeri Sembilan, UMNO tidak sepatutnya menyerahkan sampai 11. Betul. Sebab di sana ikut track record Bersatu ada 2, Ya. PAS PAS ada 3. ada 5. 3. Ya, ada 3. Ya. So totalnya 5. Betul. Total 5. Kenapa kita bagi sampai 11? Kan? Sepatutnya bila bersetuju untuk menyerahkan lagi 6 kursi kepada mereka, kenalah ada perjanjian bertulis. Di Negeri Sembilan, PN ada 5 kursi. Maka kekal 5 kursi. Namun, kita swap. Kita tambah lagi 6 kursi di Negeri Sembilan. Maka sebagai timbal balas, Kelantan bagi kita 3. Terengganu bagi kita 3. Kalau ada perjanjian macam ni, okeylah. Betul. Betul tak?
Sebab kalau kita bertanding pun belum tentu kita boleh menang. Kata kita. Saya kata, saya ni saya nak beritahu lah. Kita realistik lah. Tak, saya begini. Kalau nak bertanding kat Terengganu, Kelantan ni, kalau bertanding sendiri, susah nak menang. Betul. Sama juga. Kalau PAS itu hari bertanding sendiri, dia orang pun tak boleh menang banyak macam tu. Sebab ada bersama kita lah. Sama-sama menang. Tak, saya melihat kenapa kenapa pimpinan kita ni buat kerja Tuhan ni. Tak ada dah, Tok. Ini bukan soal kerja Tuhan, mengatasi. Tok. Kalau orang tu takdir ke dia menang lah, Tok. Tok, ini bukan soal kerja Tuhan. Kita dalam pilihan raya ni kita kena ambil kira juga. Faktor apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri, apa yang berlaku dalam pilihan raya persekutuan. Setuju. Peratus keluar mengundi, sokongan masyarakat Cina, India, Melayu kan. Memang saya cakap terus terang. Kalau kita bekerja sama, lebih baik hasilnya berbanding dengan kita bersendirian. Setuju. Memang betul lah kalau bersendirian kita boleh bertanding semua 36 kursi. Betul lah? Tetapi berapa kursi yang kita boleh menang? Serah pada betul. Pengundi. Kita cakap serah pada pengundi. Ya, pada rakyat. Jangan ambil kerja Tuhan. Ya. Biar takdir menentukan. Ya. Tapi kalau itu hari kita ambil keputusan, go solo. Kalau Datuk tanya saya, bacaan saya, Datuk tak turun, saya turun. Okey. Kelawang kita boleh menang. Okey. Bagan Pinang kita boleh menang. Okey. Maknanya, kalau ikut Datuk punya ni, boleh menang pilihan raya lah. Boleh menang. Kalau ikut kira saya, nyawa ikan. Itu saya kata. Jadi kita... Kalau ikut kira saya, nyawa ikan. Saya tak nampak. Dan saya bersyukur kerana BM membuat pesan untuk bekerjasama dengan PAS. Okey. Kerana ianya jelas membolehkan kita menang 2/3. Sama juga di tempat-tempat lain. Lah kita akan menghadapi Melaka sama pula. juga di tempat-tempat lain. Bagaimana di Melaka? Cuma ialah siapa partner kita ni, biar pucuk pimpinan parti tentukan. Macam Melaka kalau mereka buat keputusan nak bersama dengan PH, okey, kita jalan bersama dengan PH. Sebab UMNO Melaka nak bertanding di semua kursi Melayu. Betul? Kan? Ada satu dua lah kursi yang bukan Melayu. Yang telah dimenangi oleh DAP. MCA. Kan? Ya. Ada satu kursi MCA menang. Kelebang tak silap saya. Kan? Ya. So, yang lain semua sekali, kalau bagi pada DAP bertanding pun, kan? Bagus juga. Maknanya undi Cina, undi India akan dapat juga pada BN di Melaka. Datuk, tapi iyalah. Ya, Datuk bercakap soal DAP itu seolah-olah DAP mewakili masyarakat Cina. Saya tak yakin begitu. Warga Cina bukan sepertinya bernaung di bawah DAP. Itu pandangan Datuk lah. Yalah. Kan? Datuk berhak untuk memberi pandangan Datuk. Ya. Kan? Pandangan saya berbeza. Pandangan saya berbeza. Pandangan saya, orang Melayu, 70-80% dia akan pergi ke Parti Melayu. Betul, setuju. Kan? Pandangan saya, orang Cina, 50% kerat 18 pun dia tak akan tinggalkan DAP. Bukan ada MCA. Buat masa ni lah. Ya. Lagi 20%, kan? Dia juga akan keluar untuk memastikan undi mereka pergi kepada DAP, pada PH, kerana mereka tak mahu orang macam PAS semua sekali memerintah. Okey. So, habis kuat lah kita boleh tarik. Kita boleh tarik. BN boleh tarik 30%. Habis kuat. Ya. 70% tetap tidak akan bersama dengan kita. So, berkenaan dengan kerusi tadilah untuk PRU kan. Jadi, kalau kita bertanding sekitar 80-90 kursi, jadi macam mana persepsi rakyat yang nak bagi undi pada BN untuk yakin bahawa Barisan Nasional bersedia untuk mentadbir negara kalau kita tak bertanding lebih daripada 112 kursi tu? Okeylah. Ini semua hujah-hujah lama. Dan hujah-hujah lama ni yang melingkupkan UMNO. Okay. Ini hujah-hujah lama dan hujah-hujah lama ni yang melingkupkan UMNO. Maksud Datuk? UMNO pilihan raya yang lepas, berapa kursi kita bertanding? 100 lebih lah. 169 tak silap saya. 118 UMNO bertanding. Ya. 118 118 ke 112? 118.
UMNO 112 tak silap. Campur dengan BN lah, BN. ni MIC dengan MCA. Hmm. Banyak kita tanding. Okey. Tapi berapa kita menang? 30 kursi je. Betul tak? Setujulah, tapi masa tu sentimen resources dah lah kurang. Datuk, suasana sudah berubah, Datuk. Hari ini suasana politik, apakah Datuk tak dapat merasai gelombang, the soil. Jadi the soil. Saya tak nafikan feel good factor tu ada. Okey. Asal kita buat kerja lah. Feel good factor tu ada. Tetapi tak cukup kuat untuk kita memerintah secara bersendirian. Itu pandangan saya. Saya mungkin salah. Saya bersetuju, memang sekarang ni saya mungkin salah. Ya. Tapi saya begitu yakin kalau kita bersama dengan PAS untuk pilihan raya akan datang ni, kita boleh menang lebih banyak kursi berbanding dengan kalau kita bertanding bersendirian. Okey. Kalau nak terima, tak nak terima pun tak apa. Jadi akhirnya hari ini Datuk sudah melihat bahawa kalau tak nak terima, senang saja. Cuba try test. Tak. Sebab Datuk kena ingat, Datuk, ya. Kita kerajaan kita sekarang ni kerajaan perpaduan. Kita bersama Pakatan Harapan. Dari artinya Datuk sudah tarik sokongan daripada Pakatan Harapan ke atau macam mana? Tak. Tidak begitu. Okey. Tidak begitu. Saya selesa dengan kerjasama Melayu, India, Cina selama hari ini. Okey. Tapi dah dimusnahkan. Kerjasama ni dah dimusnahkan. Bukan setakat oleh Akmal dan kawan-kawan yang sewaktu dengannya. Okey. Tetapi oleh DAP. Mereka telah musnahkan peluang untuk melihat orang Melayu, orang India, orang Cina duduk semeja, sama-sama bekerjasama membangunkan negara. Saya sedih, masih sedih. Dan apakah akan berterusan? Kita 3 tahun lebih dekat 4 tahun buat kerja. Supaya kerajaan perpaduan ni kekal. Tapi nampak gayanya ramai yang tak selesa jadi kerajaan nak jadi pembangkang. Ramai yang tak selesa pegang jawatan menteri, nak jadi kluster mahkamah. Kita tak boleh buat apa tu. Ini pilihan dia. Datuk menyebut untuk menjadi kluster mahkamah, apakah ada kes-kes lagi di kalangan ahli-ahli politik? Tok, sekarang ni tak ada kes pun boleh jadi ada kes. Ini Malaysia tu. Ini Malaysia. Tak ada kes pun boleh jadi ada kes. Ada kes boleh dibuang bila-bila masa. Bila PH 1.0 ambil kuasa. Kita lihat ketika itu. 30 lebih orang. Eric Paulson-nya, Sibarasa rahsianya. Dengan Rafizi Ramli dia. Berapa ramai orang yang kesnya digugurkan di Muka Engnya. Betul tak? Ada ketika tu siapa nama adik kapal ni? Ram Kapal Singh. Bukan, ada perempuan ni Sarjit ke apa benda? Bukan main lagi balon Datuk Zahid, kan? Ada kita dengar dia bising pasal gugur kes Lim Guang. Tak ada. Ada pernah kita dengar pemimpin-pemimpin dia orang ni mempertikaikan bagaimana pasukan petugas khas yang menyiasat buku Justice in Wilderness milik Tommy Thomas. Tulisan Tommy Thomas. Ada 17 pelanggaran yang telah dilakukan di mana Tommy Thomas ni boleh didakwa di bawah akta hasutan, boleh didakwa di bawah macam-macam akta. Tapi tak ada pun seorang pun bar kaunsil ke, Barwa Council ke, tak ada satu pun yang bersuara. Okey, Parlimen sudah pun buat keputusan bahawa separation of power sedang dilaksanakan melalui akta-akta pindaan. Apakah anda tidak yakin benda ini akan berlaku? Cakap mudah. Sembang pun babi boleh terbang. Kan? Saya cakap terus terang lah. Malaysia ni masih mengamal politik dendam. Susah. Kan? Kita tengok selama hari ni semua keadaan diam, okey. Apakah Datuk juga merasa... Kenapa tiba-tiba selepas Johor, selepas Negeri Sembilan, boleh keluar pula cerita pasal RCI tabung haji? Betul tak? Rakyat Malaysia ni bukan bodoh.
Itu sebab nasihat saya pada sesiapa sajalah, tak kira lah belah PH ke, belah BN ke, kan. Jangan kembali kepada era Mahathir. Menindas musuh-musuh politik. Kerana kalau kita kembali kepada era Mahathir, kan, mungkin kita rasa kita selamat. Tetapi Allah Ta'ala ni, dia tetap akan bersama dengan orang-orang yang benar. Okey. Takut nanti kifarah dapat kat kita. Datuk, bagi artinya Kita Datuk. tengoklah Ismail Sabri. Ya. Kan? Kita tengok Ismail Sabri. Apa jadi dengan dia? Dia fikir dengan melokap Datuk Seri Najib, baru buat pilihan raya. Datuk Seri Najib dah duduk dalam penjara. Datuk Seri Najib tak jadi pesaing dia. Dia akan jadi Perdana Menteri balik. Akhirnya bukan setakat dia tak jadi Perdana Menteri balik. Parti hilang banyak kursi, tinggal 26 kursi saja milik UMNO. UMNO menjadi sebuah parti yang bangsat walaupun ada 3.7 juta ahli, tapi ada 26 kursi. PAS ada 1 juta lebih ahli, tapi ada 43 kursi. PKR pun ada banyak. Tak kemalu kita. Kan? Itu sebab orang UMNO ni kena belajar melalui kesilapan kita. Saya nampak Datuk Zahid ni berhati-hati. Okey. Kita tengok dia pun tak adalah serang PH macam mana kawan-kawan PH serang kita. Kan? Saya melihat apakah dia masih bertenang lagi. Cuma kadang-kadang ialah orang tengah marah ni. Kadang-kadang terlepas juga 1-2 tembakan. Yalah. Kita tak nafikan. Tapi Datuk, dalam keadaan era sekarang ni, kita tahu pilihan raya 2022 is the first time kita menguji pengundi-pengundi muda bawah 18 tahun, betul? Tapi sekarang hari ini pengundi muda sudah pun mendominasikan suasana politik sekarang ni 70% dan mereka adalah kelompok yang lebih melihat politik ini bukan hanya sekadar politik dominasi kaum, yang mereka melihat bahawa realiti. Selalu saya katakan apa yang anak muda ni, mereka 70% Dok. Jangan lupa Dok, 70% pengundi. Dia maknanya Datuk berpandangan bahawa anak-anak muda ni, mereka ni tidak terlibat dengan politik perkauman. Mereka mahu politik real. Saya yakin begitu. Macam mana pandangan Datuk? Ya, mungkin kita boleh bersetuju, mungkin kita tak bersetuju Datuk. Tak ada. Sebab bagi saya anak muda cuma mereka tahu. Sekarang ni bila Datuk sembang kat bawah. Saya cakap terus terang lah. Saya cakap terus terang. Makin lama makin parah. Makin lama makin parah. So you kena berpijak di bumi yang nyata. Kalau makin lama parah, ini akan jadi time bomb. Jadi orang politik macam Datuk. Ini bukan time bomb. Bom sudah meletup di Johor. Bom sudah meletup di Negeri Sembilan. Orang macam Datuk ni perlu memperjelaskan supaya isu perkauman ini tidak boleh dijadikan sebagai modal politik. Kita boleh cakap macam tu. You have to go for real politik. Siapa nak ikut kita? Berapa lama dah saya cakap benda ni? Kan? Hentikan politik perkauman yang sempit dan sebagainya. Akhirnya sekarang Datuk withdraw. Tetapi are you withdrawing? I'm telling you. You have two choice. You have two choice. You want to win the election and make the changes. Of course. Or you can dream of making changes whereby you will never win the election. Which one will you choose? Ya, of course kita nak memenang pilihan raya. Tapi kita juga harus melihat the groundswell tu berlaku sekarang ni Datuk. Datuk kata tidak. Groundswell itulah yang sekarang ni, reality groundswell ini, ialah politik perkauman. Apa fikir macam mana, Fiz? Datuk kata groundswell politik perkauman. Saya melihat... Saya ambil contoh lah. Ya. Ekonomi Malaysia tak bagus ke? Bagus. Ekonomi bagus tapi masih lagi merasa anak muda merasakan what is for me. Saya nak tanya Datuk. Itu anak-anak muda merasakan what is something for me. I want to wake up in the morning, saya bangun pagi. Itu sebabnya kita cakap what is for me. But at least this government, dia orang bagi macam-macam untuk orang muda ni. Okey. Contoh? Contohnya,
bila foreign direct investment masuk, maka wujudnya peluang pekerjaan. Okey, jadi dari pekerjaan. Alright, setuju. Okey. Kita jangan lupa. Betul, saya setuju. Kan? Dan kalaulah kita kembali ke zaman kegelapan Muhyiddin contohnya. Ketika itu keluar bekerja pun tak boleh. Okey. Ada non-essential dan ada essential services. Non-essential ni tak boleh keluar bekerja. Essential boleh keluar bekerja. Contohnya pemandu teksi. Tapi kalau pemandu teksi, bila non-essential tak boleh keluar bekerja, dia orang nak bawa hantu raya. Itu tragedi COVID-19. Itu tragedi COVID-19. Now? Tetapi kita lihat, walaupun rakyat sengsara pada ketika itu, walaupun pada ketika itu rakyat terpaksa merayu untuk keluar duit KWSP dia, kan? Rakyat nak cari makan secara sempurna tak boleh, terpaksa pinjam malong dan sebagainya. Last kali kadar bunuh diri meningkat 143%. Okey, setuju. Datang pilihan raya, bila Perikatan Nasional pada ketika itu ulur duit, kan? Wallahi, kan? Dapat RM100, dapat RM150, dapat RM300, setengah tempat sampai RM500 satu keluarga, setengah tempat RM1,000 satu keluarga. Last kali mereka undi Perikatan Nasional. Itu yang saya katakan tadi, itu waktu itu Dato'. Waktu itu pengundi-pengundi muda tidak berdominan. Mereka juga dominan kerana saat itu mereka baru pertama kali. They doesn't know the choice. Siapa Tapi kata hari ini pengundi muda ketika itu tidak dominan? Dominan, tetapi they don't have the choice. Dan sekarang ni saya nak beritahu, kan? Bahawa undi Pakatan Harapan di Johor tu meningkat 2 kali ganda. Betul, setuju. Betul tak? Ya, betul. Maknanya undi mereka bertambah. Betul. Tapi mereka kalah teruk. Dari mana datangnya? Sebab undi meningkat 2 kali ganda, tapi mereka kalah teruk. Sebab apa? Sebab orang muda bersama dengan kita. Betul. Betul. Saya setuju. Itu keadaan saya katakan Betul tadi. tak? Ya, betul. Betul tak? Saya setuju dengan Dato'. Setuju tak? Anak muda bersama dengan kita. Rasa-rasa Negeri Sembilan anak muda bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Maka boleh saya simpulkan anak muda sebenarnya bersetuju. Ya. Bila orang Melayu ni bersatu. Datuk kembali pada pola apa. Ini politik perkauman tu. Saya melihat pada anak muda sekarang ni, mereka melihat bahawa kami nak sabit politik supaya kami boleh dapat pekerjaan, supaya kami nak hidup. Persu perumahan. Dia melihat. Memang tidak dinafikan. Memang ada sebahagian daripada mereka yang meletakkan perkara-perkara ni. Okey. Contohnya, selain daripada faktor politik perkauman tu makin menebal. Okey. Kedua, janji pilihan raya. Ya. Kalau nak ikutkan dari segi logik akal, tak ada satu parti pun perlu menunaikan janji. Okey, ya betul, saya setuju sebab tak ada yang menang, tak ada yang dominan. Tidak ada yang menang pilihan raya. Okey. Tetapi setiap apa yang kita lafazkan sebagai ahli politik, akhirnya orang pegang. Ya. Bila orang pegang, bila kita hari ini berkuasa, tak dapat ianya menjadi beban kepada kita. Betul. Walaupun pada hakikat, contohnya lah kan, mereka nak bagi subsidi minyak. Betul. BN takkan setuju sebab kita tahu 70 hingga 80% subsidi minyak tu pergi kepada golongan berpendapatan kelas menengah dan juga kelas atas. Okey. Sepatutnya subsidi itu diberikan kepada orang yang berpendapatan rendah. Setuju. Sama jugalah nak hapuskan tol. Kita takkan setuju. Mengayakan toke-toke syarikat pengangkutan saja. Bukan mengayakan B40. Jadi perbezaan ini menyebabkan PH pun tak boleh laksana apa yang dia nak buat. Setuju. Itulah puncanya kerana dan itu menyebabkan mereka juga ditolak. Itu sebahagian besar. Saya melihat bahawa anak muda melihat bahawa mereka merasakan bahawa apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan tidak terlaksana. Jadi mereka merasakan tak payahlah kami balik kepada UMNO lah, Barisan Nasional. Itu sebahagian daripadanya. Dia bukan hanya tapi Dato', saya nak tanya. Kalau UMNO bertanding bersendirian. Tanpa PAS. Boleh tak dapat kesan seperti mana di Negeri Sembilan? Nah, saya kena buka data lah tu. Kena buka data. Tapi saya cuba kajian. Dia macam ini tu. Buka lah data macam mana pun. Kena try dulu. Try lah kat Melaka tu. Tengok. Try kat Melaka. Okey, Datuk sebagai ahli bajet tinggi UMNO boleh menyuarakan di bajet tinggi. Kuat nak kita try saya rasa saya dah tak nak bazir masa. Saya tak nak bazir masa.
bagi saya buat masa ni, kalau kerjasama dengan PAS tu boleh menguntungkan UMNO, boleh menambahkan jumlah kursi UMNO, proceed. Kita support. Hafiz? Ya. Betul. Hmm. Kita nampak di Melaka ni agak rumit sikit lah. Ya. Perbincangan tentang kerusi ni kan. Jadi ada yang menyuarakan bahawa UMNO go solo. Go solo ni dekat Melaka. Bertandinglah semua 28 kursi. Ada yang cakap teruskan bersama dengan PAS. Dan kita tak nampak bahawa ada orang mengatakan kita kena teruskan dengan PH. Pandangan tu. Memang orang tak nampak sebab orang benci sangat dengan PH. Benci dengan DAP lah yang kita nampak sentimen sekarang ni. Tetapi hakikat dan realiti dia sebenarnya. Kan? Macam dekat Melaka tu. Undi Melayu, kita boleh dikatakan okey lah kat Melaka tu. Tapi kalau kita bersama dengan PAS, kita akan lebih okey. Tetapi kalau kita bersama dengan PH, kita akan dapat undi sokongan masyarakat Cina dan India. Cuma disebabkan apa yang berlaku di Johor dan apa yang berlaku di Negeri Sembilan, undi silang takkan secemerlang sebelum ni. Faham tak? Ya, Sebab di dalam jiwa orang DAP, UMNO dah khianat dia. Di dalam jiwa orang UMNO pula, memang dia takkan terima DAP. Okey. Benda ni sudah berjaya ditanam di dalam jiwa orang UMNO. Saya tak salahkan orang lain. Saya letak beban kesalahan ni kerana kelemahan UMNO itu sendiri. Di peringkat pusat, kita buat keputusan bekerjasama dengan PH. Kan? Tetapi bila ada pimpinan kita, sepatutnya bila kita di pusat buat keputusan, kita kerjasama dengan PH, tak ada suara-suara macam Akmal ni yang nak bersama dengan PAS. Kalau mereka buat suara macam ni, sepatutnya dah ada tindakan disiplin. Tapi pasal tidak ada sebarang tindakan disiplin, maka bermaharaja lela lah. Dan akhirnya, parti pula ikut Akmal ni. So sekarang ni alang-alang nak ikut Akmal. Dan untung jangka pendek pun nampak semua orang gembira dengan untung jangka pendek. Proceed lah. Memang jahanam lah dengan National Unity. Ya. Memang jahanam. So proceed dulu. Proceed. Kan? Tapi kena ingat. Tak mustahil satu hari nanti kita kena bersama dengan kawan-kawan yang kita musuhi ni. Itu sebab buat baik berpada-pada. Kan? Maki hamun pun beringat-ingat. Ya. Itu je. Saya nak ingatkan itu je. Tak, sebab saya yakin last kali kalau berterusan lah macam ni, kan? Last kali sesuatu akan berlaku. Ya, saya melihat takkan sampai deadlock macam di Melaka contohnya. Ya, kita ada 21 kursi. So, wakil-wakil rakyat kita performa dengan baik. So, takkan nak bagi ke orang lain pula. Kalau dia perform dengan baik, saya bagi contoh lah. Macam Helmi perform, Akmal pun dia perform juga. Itu pandangan Datuk lah. Ya. Kan? Datuk berhak untuk memberi pandangan tu. Betul. Bukan hanya saya sebagai ahli panel yang boleh bagi pandangan. Betul. Tapi pandangan saya kerjasama. Kerjasama. Kan? Cuma bila DAP ni lebih sangat degil dia, kan? Saya nampak kebencian orang Melayu terhadap Pakatan Harapan ni terlalu membuak-buak. Kenapa? Yelah, kita dah nasihat dah. Kan? Jaga tutur kata, elak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang Melayu kecil hati. Ya. Kan? Ambil tindakan pada golongan-golongan serpihan yang pelampau, yang cuba sabotaj. Okey. Tony Luke dan kawan-kawan dia ni. Kan? Tapi tak ada sebarang tindakan. Bila tidak ada sebarang tindakan, seolah-olah macam mereka pun memang nak pastikan undi Cina tak lari. Saya nak beritahu undi Cina ni,
Kan? Memang takkan lari pun. Kalau nak lari pun hilang another 10%. Tapi pasal DAP nak undi Cina tu sentiasa 80%. Kan? Turun pada 70, dia dah rasa tak puas hati. Susahlah macam tu. Datuk tidak yakin. Sebab bila dia buat macam tu, dia terlalu nak jaga undi Cina. Akhirnya kawan-kawan dia daripada PKR dan juga Amanah terkorban. Kerana mereka ni tak bertanding di kursi Cina. Mereka bertanding di kursi Melayu. Okey. Jadi saya boleh anggap DAP hari ni selfish. Minta maaf cakap. Selfish. Sebab dia hanya memikir tentang kedudukan diri dia saja. Ya. Dia tak ambil kira bahawa perbuatan dia itu menyebabkan Amanah dan PH dengan PKR lingkup. Ya. Kalau saya jadi Anwar Ibrahim hari ni, saya cakap, okay DAP, I've been protecting you for too long. And I'm being the scapegoat. Okey. Kenapa kita tak ambil collective responsibility? Sama-sama terima padah dia. Sekarang kita boleh menang hanya di kawasan China. Kawasan India ramai. Maka, let's share the cake. Kursi yang 80% Melayu dan ni Cina, bukan Melayu, lebih 80%. Kita agih sama rata. Bagi Amanah sikit, bagi DAP sikit, bagi PKR sikit. 70 hingga 80%. DAP ambil sikit, PKR ambil sikit, Amanah ambil sikit. 50 hingga 70%. DAP sikit, Amanah sikit, PKR sikit. Nak mati, mati sama-sama. Nak hidup, hidup sama-sama. Kalau tidak tu, apa yang akan jadi? DAP je menang. Okey. PKR bungkus, Amanah. Amanah pun bungkus. Lebih baik lepas ni, Amanah tak payah bertanding, PKR tak payah bertanding, hantar DAP je lah bertanding. Ya. Bertanding di kawasan Cina je. Ini je yang boleh menang. Betul lah? Kalau ikutkan lah. Enggaklah. Tapi sedap sembang dengan Datuk, tapi tak dapat lama lah, Fiz. Masa dah habis, Fiz. Habis? Itulah dia. Seperti biasa, saudara, besok kita mulakan hari kita dengan bangun pagi solat subuh. Kalau boleh berjemaah di masjid atau surau bahkan rumah kita, kita ambil pahala solat berjemaah itu. Dan jangan lupa untuk sedekah di awal subuh hari. Dan seperti biasa juga, jangan lupa untuk terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dilindungi setiap langkah dan pekerjaan kita, insyaAllah. Okay, saudara, tak apa saudara, walaupun kita masa dah habis, saya berjanji saya akan ulangi menjemput Datuk Lokman dalam seri-seri yang akan datang. Dan kita akan membicarakan soal ini. Sebab ke mana bangsa nak jalan? Saya melihat bahawa anak muda, keturunan Cina pun, mereka pun dah menolak DAP. Tidak ada beberapa kenyataan Datuk Lokman yang saya rasa boleh kita perdebatkan. Sebab itu kita dah masuk gear, dah tengah santik, gear 5, gear 6, masa dah habis. Sepatah dua kata, Datuk. Memang kita tak nafikan ada masyarakat Cina, terutamanya businessman, yang marah dengan DAP, dan mereka tak mengundi DAP, kan? Tetapi dalam banyak-banyak tu masih ada lagi yang kerat 18 takkan tinggalkan DAP. Macam mana orang Melayu takkan tinggalkan PAS, takkan tinggalkan UMNO setengah-setengah daripadanya, kan? Ada juga orang Cina yang takkan tinggalkan DAP. Ini hakikat yang kita kena terima. Cuma DAP sepatutnya belajar melalui kesilapan. Saya ambil contoh lah, kan? Berapa ramai pemandu-pemandu lori, pengusaha-pengusaha lori yang marah dengan polisi-polisi Kementerian Pengangkutan. Kena dengar rungutan ni. Kan? Hari ni saya pun jadi marah. Kita sokong kerajaan. Sokong kerajaan untuk beli kenderaan EV supaya boleh jaga alam sekitar. Mula-mula dia pancing, dia bagi kita EV tak ada road tax. Tiba-tiba tu road tax kereta saya ni RM7,080 tu. Mak oi.
Itu road tax. Belum masuk apa ni insurans. Insurans 3,000 lebih lagi, 11,000. Saya nak tanya Datuk lah. Kalau orang ada akal. Ya. Kalau orang ada akal, takkanlah tak boleh fikir. Tindakan ini akan menyebabkan rakyat Malaysia lebih marah. Okey, Pengguna-pengguna EV semua takkan mengundi Pakatan Harapan Pilihan Raya akan datang. Simpan amarah Datuk. Kita jumpa Datuk dalam minggu-minggu akan datang. Datuk. Jadi saudara, ini sempena bulan-bulan kemerdekaan. Pertama sekali saya nak santunilah jiwa patriotik kita, ketepikanlah soal perkauman dan sebagainya. Dan kepada Dr. Lokman, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. Dan insya-Allah kita akan berbicara lagi Datuk. Banyak benda yang kita nak cakap. Yang penting santunilah family anda sebaik mungkin. Ingat saya, di mana bumi kita pijak, di situlah langit kita junjung. Kita jumpa lagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih.